Abi, Rabi telah jumpa, Abi. Telah jumpa. Ya Allah. Abang, saya ingat. Memang aku tipu. Aku tak ada majlis pun kat sana. Aku dah agak. Kau balik sini bukan untuk berbaik dengan aku pun. Kau ada agenda. Kenapa kau diam? Kau ini pembohong. Saya balik ke sini sebab saya berhak. Sudah-sudahlah dengan hak kau tu. Semuanya jelas kat sini. Aku cuma lantik kau sebagai proksi. Tapi kau tukar semua saham-saham tu ke atas nama kau, Gigi. Kau kan isteri. Perempuan. Ya? Tak payah nak banyak cakap. Biar aku saja yang uruskan harta-harta kau. Tanggungjawab aku kan uruskan Suami yang benda. baik takkan makan harta isteri. Dengan adanya semua bukti ini, aku akan gunakan untuk dapatkan hak aku balik. Jangan harap aku nak bagi dekat kau. Bagi dekat kau. Hello, Abi? Rabiatun!